Okey, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kita menggunakan T-connector ni untuk auto filter kita. Itu VitaSpring yang dikonekkan bersama dengan penapis air yang kita sedia ada di rumah. Apa-apa jenis penapis air yang anda ada, anda boleh joinkan dengan T-connector ni menggunakan saluran yang sama yang ada pada penapis air di rumah anda. Okey, caranya, permulaan di rumah anda memang ada penyambungan begini, penyambungan untuk penapis yang sedia ada. Okey, ini adalah contohnya. Okey, contohnya penapis yang lain. Ini penapis air yang lain. Penapis air yang lain ini telah disambungkan ke pilih air anda, tetapi VitaSpring akan disambungkan menggunakan hose ataupun air masuk yang sama menggunakan T-connector ni, kan, di belakangnya. Saluran sumber air masuk ini akan disambungkan begini, nampak? Saluran air masuk, okey, disambungkan dengan T-connector ni. Jadi satu saluran ni pergi ke penapis yang sedia ada dan satu saluran lagi pergi ke mesin VitaSpring anda, nampak? Okey, akan disambungkan terus ke belakang VitaSpring kita.